Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Faham? Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh, dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pesan tak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia marah tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun, kemas kali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak? Dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya. Betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Hai. Cakap. Apa dia? Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Halo, mana ada? Pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaip, dia boleh jawab call, dia boleh sambung pula, join cerita belakang tu. Handal, memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soalan falsam. Yang ni dia menyala ni. Belum ni. Set dia tau. Kan dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak mengelogak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia dekat tampik tu. Macam tu lah dia. Kan tu beza lelaki dengan perempuan.